Hai Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, saya nak tanya dekat nasi lemak parking ni, ada tak yang boleh minum manis-manis? Of course lah ada. Sekarang ni kita ada air mango ice cream. Mango ice cream ada Ya, ya, dalam ni kita letak ais krim vanila tau. Ais krim vanila. Tu ni menu baru ke Kak? Ni menu baru. So nak cuba tak? Boleh Kak bagi saya satu? Mesti boleh. ada ais krim ke Kak? Dia ada ais krim. Tengok ni. Dia ada ais krim kat dalam ni. Ada Nampak ais tak? krim sekali ya Kak. So ais krim dah dekat atas lah nanti? Nanti akak akan letak lah ais krim dia. Okey Kak, kalau macam tu bagi saya satu Kak. Boleh? Saya nak manis-manis macam Kak. Ni ke? Boleh Kak satu? Boleh. Awak punya ais Dah siap kan saya punya. Dah. Oh ni ke mango ice cream tu Kak? Inilah dia. Kita dah letak ais krim kat atas. Ais krim kat atas? Betul. Okey Kak, untuk satu cup ni berapa ringgit Kalau macam ni, kita charge RM6. RM6. So siapa yang nak manis-manis dekat nasi lemak parking boleh lepak sambil minum mango ice cream? Sambil-sambil tu bukan je ada mango ice cream ni tau. Kita ada nasi lemak, lepas tu kita ada colik. So boleh makan sambil moreh, sambil lepak. Ni Sahur best pun ni boleh. tempat lepak untuk moreh. Betul. Saya minum dulu. Kalau sedap saya repeat sini banyak kali. Confirm Kak sedap? Confirm. Confirm Confirm. Okey Kak, thank you Kak. Okey, nah.